Assalamualaikum guys. Wow, Fizan lawa baju hari ni ya. Memang betul. Tapi baju Syafi pun lawa. Not bad. Tengok belakang. Tengok belakang saya. Oh, wowzy. Wowzy, Wonder wowzy, wow. wowzy. Dengar-dengar ada lagi desain-desain yang lain Ada lain colour semua tau. Okey Wan, jadi bila baju-baju ni semua yang orang boleh beli Wan? Kita akan jual baju kita on the 31st of July sampai 2nd of August. Wow, minggu depan tu. Betul. Minggu depan. Friday to Sunday. Apa number hall dia? Tak silap kat Suntec City Convention Centre, Hall 401 and 402. Kita punya booth F7. Kita ada macam-macam design. Kita ada t-shirt macam gini, kita ada jersey macam gini. Lain colour, lain style. Yes. Kita punya baju, dia punya kain dia bukan bisha-bisha please Ni lembut weh. Lembut. Kalau kau pakai rasa macam aku tengah peluk kau gitu. Dia bukan cotton-cotton biasa-biasa, dia ada polyester. Wow. Saiz budak pun ada. Ini yang best. Jadi satu family boleh pakai sama-sama. Bagus, acok. Cuma kita nak bilang sikit, saiz budak-budak so far bila kita buat first day dah sold out. So ingat kalau korang nak, datang siang-siang. Betul kata Fizan. Sebab baju-baju kita semua limited stock. Kita memang suka buat eksklusif sahaja. Ya. Jadi siapa yang nak baju ni, kena datang cepat-cepat. Sebab previously, Alhamdulillah bila kita buat, on the second day, dah sold out semua baju. Jadi kita harap korang semua cepat. Dapatlah pakai baju yang kita dah bina untuk bulan-bulan ni. Bukan tu je. Ramai yang tanya, Syafi, apa jadi kat PS5 giveaway? Ini dia. Since kita dah lama tak buat giveaway, macam gini lah, kita buat giveaway sekaligus. Yep. Boleh? Boleh, apa salahnya? Simple. Bila korang beli baju-baju kita, korang akan dapat satu kad tau. Kad ni ada number. Siap, ada chop of authentication. Yelah, jadi orang tak boleh tiru kan. Lepas tu dalam number-number tu semua, korang akan simpan, bawa balik. Minggu depannya, kita akan buat live kat YouTube. Kita akan main bingo. Makcik-makcik mesti suka kan? Kedai-kedai. Betul. Kita tengok tua anda siapa yang tahu. Jadi kita akan give away 7 PS5 in total. Banyak tu. Kedebu tu dah 3,500 lah tu. Tak silap harga PS5 dah naik. Sebab poket aku bengkok sekarang. Lebih. Lebih. Ya. Lepas tu kita nak berbual pasal benda yang Serius sikit lah. actually serius banyak. Aku memang tak suka macam benda ni negatif. Tapi kita terpaksa. Yes. Okay. Macam gini ceritanya. Ramai tertanya, mana cerita hantu episod 8? Kita dah janji to upload on this particular date, lepas tu tak keluar. Apa jadi? Kita janji Melayu ke? Betul, kita faham korang semua macam kenapa Yoksen buih kita dia macam gini. Kita sejujurnya, kita tak boleh jujur. Sedih, ni ketawa tapi dia ketawa sedih. Dia macam gini. Kita sekarang terperangkap di tengah-tengah. Betul tak Fizan? Actually macam gini. Kita nak jujur dengan korang semua kenapa kita tak dapat upload episod cerita hantu. Tetapi dia macam gini. Kalau kita jujur dengan korang, kita tak nak nanti kata korang mengaibkan orang atau Kata buruk. atau mungkin tu orang kata fitnah kan. Kita tak boleh macam gitu. Kita tak nak macam gitu. Tapi kalau kita diamkan pula, orang kata kita janji Melayu, kita malas, kita janji kosong ni semua. Pedih tau actually kena macam gitu. Sebab bukan apa. Sebab kalau kita orang janji Melayu atau malas I think that's not us lah. That's not us. Siapa yang kena kita tahu kita tak macam gitu. Tapi yang menyedihkan kita tak dapat nak jujur dengan korang, tapi kita memerlukan support korang. Di situ je lah yang kita boleh kata. Betul tak? Betul. Itu je. Jadi kita memang betul-betul mengharap korang dapat datang ke booth kita dan support lah kami. Kita perlu kemaafan korang dan juga sokongan korang jugalah. Memang kadang-kadang betul tau. Kita bukan kecil hati, kita bukan sedih. Sebab we understand we run a business. Korang rasa marah kenapa video tak ada, korang kecewa. Kita faham. Kita punya reputation is on the line. Yes, kita pun sedih. Kita pun kata orang sama-sama rasa apa yang korang rasa. Tapi bila kita tak upload video tu memang ada benda-benda. Yes, betul. Kita memang ada sebab-sebab yang betul-betul important dan mustahak. Itu sebab kita tak dapat upload video kita. Dan kita harap korang percaya kita on why we did not upload the video. Betul. 6 tahun kita buat cerita hantu. Korang Alhamdulillah sampai hari ni support kita. Tapi kali ni kita memerlukan sokongan anda yang kuat sekali. Betul. Kan? On the 31st to the 2nd of August. Tolonglah datang ke booth kami. Kalau tak beli baju pun tak apa. Kita nak jumpa korang, mungkin kita bolehlah kata orang tu bual-bual lebih lanjut je. Sebab tak semua benda kita boleh share di laman social media. Face to face sedap sikit. Barulah korang boleh rasa hati ke hati. Tapi teh tadi kau minum macam manis ke tak? Dia ada kurang gula sikit. Kurang gula sikit. Memang tak sedap sangat lah. Kalau nak jamah teh yang Fizan minum tadi tu bolehlah
datang ke booth kami. Kita memang mengharapkan korang untuk datang ke booth kami dan support kami. Kita memang excited jumpa korang. Dan jangan takut, baju-baju semua quality memang tip-top. Betul. Sekali lagi kita memang terperangkap lah. Kita memang nak bilang apa telah jadi tapi kita not in the position to do so. Not yet. Not yet. So untuk sekarang kita harus diam aja. Kita harap korang boleh faham situation kita dan sambunglah sokong kita dan doakan kita. Ya, memang sebalik kita kat sini semua kita menyengir, tersenyum kan, walaupun di dalam tengah menangis, tengah mengamuk, tengah macam nak pun ada. Jangan percaya apa korang nampak kat social media. Nampak kita post happy-happy, kat dalam tak boleh tidur. Apa nak buat kat social media kan? Perasaan kami kita macam badut, menyengir je. Sampai sekarang. Semalam tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Dah 3 bulan tak boleh tidur. Kan? Apa nak buat kan? Okay guys, terima kasih kerana selalu sudi menyokong UXM. Dan jangan lupa kalau korang beli baju kita, kita akan ada lucky draw untuk korang that can win 7 PS5. Yes. Tunjuk lagi apa salahnya. Memang kata orang tak tahu malu lah korang plugging baju korang. Ya, sebab kita perlu. Kita perlu sangat-sangat. Berapa bulan tau kita design, buat material, buat research. Lama dah kita buat ni semua. Betul. Kau tahu dia jahitan ni semua kita pada pokok tau, panjat pokok, ambil dia punya benang. Kau tak tahu. Daripada bulan puasa dah kat pokok dah start dah. Betul. Betul. Okay guys, thank you so much for watching. Kita jumpa korang. Ni betul-betul nak jumpa korang, bukan on YouTube nak jumpa korang in real life. Yes, harap moga jumpa korang on the 31st of July until 2nd of August di Suntec City Convention Hall 401, 402, booth number F7. Okay, jumpa korang. Maaf belakang bising. Kita buat kerja. Okay, thank you guys. Assalamualaikum.